Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Sabtu 24 Januari 2027 Masihi bersama dengan 5 Syaban 1447 Hijrah. Sekarang ni pukul 6 tepat pukul 6 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini malam tadi. Lepas pada buat video daily report tu, saya ada report dengar tak di makanan saya terus tak balik rumah lah. Malam balik rumah. Saya pergi ke biasa lah, sembahyang maghrib di masjid pada buah, dan juga sembahyang syak pun di masjid pada buah. Lepas sembahyang maghrib tu saya terus singgah ke mana, ke Kedai Fikri seperti biasalah malam. Singgah minum malam tu seperti biasa. Lepas pada singgah malam seperti biasa tu, pulang pada balik ke rumah pada pukul berapa? Pukul 12 ada. Pukul 12 itu agak. Pada pukul 12 malam itu. Kita duduk pada pukul 12.30 malam. Pada malam tadi tidur pada pukul berapa? Pukul 3.40 itu. Bangun pada pukul 6.50 pagi. Bangun gerak lah. Jasa gerak lah. Bangun mandi sembahyang subuh. Kemudian pakai sarapan. Tak sambung tidur balik. Tak sambung tidur. Tak ingat dah. Ada makan sarapan lah. Makan sarapan tu. Relax, tenang. Lepas tu sambung tidur. Dia tidur ke sekejap, tak ingat dah. Sambung tidur lah. Pukul 10 sambung tidur. Bangun pada pukul 1.20. Bangun mandi untuk sembahyang zuhur lah. Sembahyang zuhur. Mandi tu relax. Lepas mandi pun dah main internet. Dia main buka tu, edit video apa, main Facebook apa. Pukul 3 juga baru sembahyang zuhur. Lepas tu sembahyang zuhur pula, sembahyang asar pula pada pukul 5.40 saat ni. 5.40 saat ni sembahyang zuhur, sembahyang asar. Lepas tu tak ada agak buat main lelah kat ikut tanah main gitu. Edit video pun dan sempat edit video dan main internet gitu lah. Ada kerja apa ini panjang ni. Lepas tu asal pada pukul 9.40 ni. Lepas tu duduk relax dengan tukar lapu, salin lapu ni ni. Lepas tu itulah nak beli gempur lapu pula 3 lagi tu, nak pasal luar tu bos tu baru buat ke saya buat projek ni dengan asing ni. Untuk luar pula tambah 2 lagi. Lepas tu untuk space lah. Sebab ada hak tu nak nampak duk malak nak terbakar. Bila masa boleh terbakar lah tu. Hak nak terbakar tu. Hak nak terbakar hak patut dapur ni. Dipindah kepada bilik mandi lah. Sementara tunggu dia habis tempoh dia expired dia dah habis lah. Akan disaling lah. Akan dibeli, akan baru dibeli petang ni. Pelak 2 untuk beli lagi, nak pergi ke kedai awal. Awak dia report ni nak terus gila dah. Okay. Saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Sudah. Ada sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.